Dalam alam manusia, setiap jiwa merangkul hak yang eksklusif untuk menerima atau menolak kepercayaan kepada cerita-cerita atau fenomena mistik. Di segenap penjuru, setiap sudut dunia menggantungkan kisah-kisahnya sendiri, merajut keajaiban di tengah-tengah keheningan. Telusuri rahsia yang tersembunyi di sebalik mitos Tasik Kenyir dalam perjalanan melalui lorong waktu dan keindahannya yang memukau. Nama saya Alung, orang panggil Kenyir ni Alung Kenyir. Alung Kenyir ataupun Alung Tomang 2. Kerja saya pemandu pelancong, bawa bot untuk day trip. Tasik Kenyir ni tasik yang terbesar di Asia Tenggara. Lebih kurang gabungan 3 buah negeri ya. Gabungan 3 buah negeri. Cuma yang paling besar dia Terengganu lah. Pahang dan Kelantan menjadi dinding Tasik Kenyir. Suluh Bidan ni memang orang-orang dulu bercerita lah dari mulut ke mulut. Pasal Suluh Bidan ni bentuk dia macam karpet. Macam karpet dari mulut ke mulut lah sampai ke generasi saya. Bentuk dia macam karpet dan orang lama bercerita dia ternampak makan macam haiwan kera ke, lebih kurang gitu lah, haiwan saiz-saiz macam tu. Dia bungkus lah, dia bungkus haiwan tu. Okey, saya Zurina binti Abdullah, lulusan ijazah sarjana muda Sains Industri Kimia. Tasik Kenyir ni dah berusia agak lama, itu 130 juta tahun yang lepas. Maka pokok-pokok, daun-daun, kayu-kayan akan banyak yang termendak di dasar tasik tersebut lah. Sebagaimana kita tahu, tindakan tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, pemempatan akan berlaku. Pemempatan pada bahan-bahan disebut tadi, kayu-kayan, daun, apa sahaja yang ada di situ dimanfaatkan, maka akhirnya akan menghasilkan gas hidrogen sulfida. Dan gas ini bukan sentiasa dibebaskan, dia akan ada ketika dan akhirnya bila terbebas, dia akan memberikan kesan ataupun efek pada permukaan air. Nama saya Alang. Tugas saya sini menilai pekerja dan memberi penerangan kepada pelancong. Bahawa ni wujud idea daripada Menteri Besar Terengganu dahulu, Datuk Arwah Wan Mokhtar. Dia pengurusi Ketenggah, jadi dia mewujudkan Taman Herba ni pada tahun 1997. Dibuka pada pelancong tahun 2002. Jadi mana kata sehingga kini lah Taman Herba ni. Asal pula herba ni dibuka sebab dia asas ini banyak ada pokok-pokok herba. Tongkat Ali, Kacik Fatimah ada, Tongkat Ali Hitam ada. Kalau kita tahu dari dulu-dulu lagi, air Tongkat Ali dengan Kacik Fatimah ni memang dia jadi tonik tenaga. Ada orang tu sesuai dengan obat hospital, ada orang tu sesuai dengan herba saja. Tapi macam herba ni semua dari tumbuhan semula jadi. Mana kata hot tumbuh sendiri, kita cuma proses je untuk orang guna. Tapi salah satunya Mahkota Dewa lah, biasa kebanyakan orang guna dia untuk anti-kanser. Kalau macam contoh baru nak jadi kanser apa tu, boleh je ambil Mahkota Dewa pun. Saya Dr. Suhaimi, owner atau doktor residen di Klinik Kitab Metro City, Shing, Sarawak. Seperti mana kita tahu, sekarang ni kanser dia sangat susah untuk diubati. So, bagaimana kita merawat kanser? Sekarang ni kita ada dua cara lah. Radioterapi and also chemoterapi lah. Menggunakan ubat dan juga menggunakan sinaran lah. So, dua cara ni usually dia akan digunakan pada awal-awal stage kanser. Kalau bercakap tentang herba ataupun perubatan tradisional yang boleh merawat kanser, setakat ni mungkin ada kajian yang dijalankan, tapi masih belum ada artikel-artikel yang dikeluarkan mengenai herba-herba yang dapat merawat kanser lah. As far as I know, memang masih menggunakan teknik radioterapi, kemoterapi dan juga pembedahan lah untuk merawat kanser.
Firdaus. Dikenali di Tasik Kenyir ni kecek. Itu Haji Lasir yang mengatakan bahawasanya di situ ada nenek kembayan dan terdapat hartanya. Sebenarnya di situ adalah satu perkampungan Muniat yang berada di situ, terdapat beberapa puteri lah yang berada di situ. Namun tentang harta karun ini tidak pasti sebab belum ada orang yang pernah jumpa. Pasal kena rasuk apa semua ni pernah lah berlaku pada pelancong, cara pelancong houseboat lah kebanyakan. Sebab tu jarang kita bagi houseboat ni berkaraoke lebih daripada 12 malam. Nama saya Muhammad Taufik bin Mat Syarif, merupakan pensyarah di Akademi Pengajian Islam Contemporary ASIS UiTM Cawangan Melaka. Kita cerita pasal jin ataupun di kalangan warga Malaysia ni, kita tak akan terlepas dengan pandangan-pandangan wujud ataupun tidak hantu dan sebagainya. Bila sebut tentang hantu ataupun segala makhluk-makhluk halus ni, kita boleh kategorikan semua itu di dalam satu kategori, iaitu jin. Jin macam-macam rupa, macam-macam bentuk dan sebagainya. Seperti mana haiwan, dia berupa ular, dia berupa kalajengking, menyerupai makhluk-makhluk yang kita takut. Mungkin kita sebut toyol ke, kita sebut nenek kebayan dan sebagainya. Maka ini dalam kategori tersebut. Dia boleh menetap di satu tempat dan dia boleh berpindah randah. Makhluk-makhluk ini semuanya di bawah atur, di bawah selia Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Takut yang mutlak hanyalah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lah sahaja yang boleh mengapa-apakan kita, boleh memberi kita manfaat dan boleh memberi kita mudarat. Dalam perjalanan menuju pemurnian setiap kepercayaan diri, wajar untuk mengingati akan keajaiban alam yang menginspirasi dan kekayaan warisan budaya yang mempersona. Di balik setiap mitos dan fakta yang ditemui, dapat dirasakan kekuatan alam yang menggetarkan dan kebijaksanaan manusia yang menghargai. Semoga perjalanan ini memperkaya pemahaman manusia akan keindahan dan keajaiban yang terkandung di dalam setiap sudut Tasik Kenyir.